Okey, ya ni radio kita dah sampai dah. Aku dah buka dah. Okey. Ni radio double din yang kode aku guna JNT. Aku yang kode boleh main tak kat rumah. Tapi tengok cara JNT ni macam merindang. Aku pergi ambil dah kat tempat depa ni. Tengok ni, dia dah bagi ni kamera. Siap pasang apa semua ni, barang ada dalam ni. Okey, ni wire-wire dah. Aku tak pasang lagi. Nanti ni aku nak pergi pasang. Aku tunjuk gambar. Okey. Ni RM98. Double din. Mana tahu kot sedap lagi kan. Ni radio lama aku yang aku tunjuk itu pun RM27. 99 sen kot macam tu lah. Ni dah terbakar. Dia keluar asap kot itu. Tak ada keluar asap. Tu ni aku cabut, aku biar macam ni sampai lah radio tak ada. Okay, nanti kita tukar baru, kita buat video lain noh. Lagi tengok orang tembak dah. Weh, alah, hang ah, orang lain geng lain. Kita geng samanya. Makan bang bertemu. Kita pergi makan lah dah. Aku belanja lagi. Tapi ini dia kena dia tak ada tempat makan kan ada. Tak pasti ya, kita tengok. Tak pasti ya. Dia bumping tu kan. Tahu tak tahu. Kita kedai abang Syarul buka, tahu tak kan? Baru buka ah. Dia ayat pada mana mai? Okey. Betul ya. Oh, kalau macam tu boleh makan dalam ah tu. Jom aku belajar nanti kena lu lagi. Lepas makan ubah air dulu. Hanya jangan lari je. Nak taruh buka ni. Taruh mana tu? Ke kedai makan. Tu buka ah. Tak dia makan sekali kan. Dia lagi mana tu? Baru buka ah. Oh ya lalu. Sao con bộ? Có gì chưa hả? Phải bộ mà. Không đau rồi mà. Saya. Cek mana? Aisyah nanti kena mai. Makan ada pasti cantik. Okey geng. Ya, Ni bak radio. Kita pergi dekat Bluetooth pula noh. Pukul 6 pagi. Okey, kita back. Kita ambil ni Bluetooth. Lepas tu kita on kita punya Bluetooth. Okey, kita tekan call kit. Dia akan naik kat sini. Tu right ni. Okey. Kita pilih dekat YouTube ke mana ke. Okey. Okey kan. Laju pun. Okey. Kita ambil Rindy yang ni.
dengar dah adanya bass je lah. Sedap, memang sedap. Aku buka pada derah lagi ya. Sedap, memang sedap lah. Berbaloi lah kalau nak beli. Okay guys.